Hai, Assalamualaikum ni. Okay, hari ni Wan ada jumpa wiring yang agak rare juga. Okay, sebab apa Wan kata rare? Tengok sini ya. Dia daripada Swiss sana. Daripada Swiss sana dia main kabel turun sini semua. Semua sini. 2 lampu, 1 kipas. Bermakna ada 3 kabel Swiss dekat sini. 1 kipas ni, 1 lampu sana dan 1 lampu belakang. Okey, bila dia turun dekat sini semua, dia akan baling triko pergi dekat lampu sana, nampak? Dia akan looping triko saja. Tu. Tu dia looping triko eh. Lepas tu dia looping triko pergi lampu belakang. Kira bermakna sini dia jadi main ya, tempat-tempat yang turun sajalah sini. Dia letak atas ceiling nampak tu. Pening orang nak check. Bila check nah pakai triko ni putus. Wan check balik ya, bukan nak repair wiring ke apa, just nak check saja bagi lampu menyala. Okey. Wan nak share tu kalau ikut wiring macam ni kurang selamat lah. Tak apa-apa nak selamat sebab kita pakai triko di sana kan. Permanent. Kalau untuk lampu kecil-kecil tak ada masalah lah. Tapi kalau kabel ni, triko ni putus ke, kita nak maintenance tu susah sikit lah. Tak salah bukan salah, tak salah tapi tak elok. Kalau kita ikutkan ST dah tetapkan kabel 1.5 mm kan untuk wiring lampu. Ikut standard dia lah, setiap point tu turunlah 1.5 kan. Ada beberapa biji lampu semua turun kabel 1.5. Tak perlu lah looping triko macam ni. Okey, bila looping triko macam ni orang nak maintenance pening kepala okey. Pening kepala, kita ada cari tak mana putus last sekali naik atas sini nah. Tu dia pandangannya. Okey. Semoga bermanfaat apa yang Wan share. Kalau boleh seeloknya janganlah buat wiring macam ni. Buatlah wiring ikut law ataupun ikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh ST. Okey, semoga bermanfaat.